Okey, ini kita akan belajar bab 3 iaitu pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okey, bab ini adalah tentang membran plasma. Okey, ini kan kita dah belajar tentang sel. So, garisan dekat luar ni adalah membran plasma. Jadi, bab ini tentang macam mana bahan tu boleh masuk dan boleh keluar daripada membran plasma. Macam mana cara dia masuk, bahan apa yang boleh masuk, bahan apa yang boleh keluar. Sebab membran plasma ni telah memilih, jadi ada bahan yang boleh, ada bahan yang tak boleh. Itu yang kita nak belajar di bab 3. Okey, kita tengok. Pertama sekali dalam bab ni, kita akan belajar tentang struktur. Maksudnya dari segi fizikal, macam mana bentuk membran plasma. Kalau kamu lukis, kamu hanya lukis garisan, tapi kita akan tengok bentuk sebenar dia. Okey, 3.2 kita akan belajar bahan apa yang boleh masuk dan ciri apa yang perlu ada kepada bahan tu. Bahan yang masuk dan bahan yang tak boleh masuk. Kemudian kita ada eksperimen. Okey, eksperimen macam mana bahan tu masuk, adakah sesuatu bahan tu boleh masuk atau tak. Lepas tu kita akan belajar tentang pengangkutan. Macam mana bahan tu boleh masuk, cara apa dia masuk. Kemudian kita ada lagi eksperimen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Kemudian kita ada pergerakan bahan dalam organisma hidup dan juga pergerakan bahan dalam kehidupan kita seharian. Macam mana kita apply konsep ni dalam kehidupan kita seharian. Okey, pertama sekali kita nak belajar struktur membran plasma. Sebelum kita belajar struktur membran plasma iaitu bentuk dia secara fizikal, kita kena tahu kenapa bahan tu nak masuk dan keluar daripada membran plasma. Bila dia merentasi membran plasma, maksudnya dia nak keluar ataupun dia nak masuk ke dalam sel. Kenapa ada bahan yang nak masuk? Kenapa ada bahan yang nak keluar? Okey, kita tengok. Sesuatu bahan tu dia nak masuk sebab bahan-bahan tu adalah keperluan sel tu. Jadi sel tu perlukan bahan tersebut supaya dia boleh buat tenaga, proses metabolisme dan lain-lain. Dan sesetengah bahan perlu keluar kerana bahan-bahan tu tak diperlukan oleh sel. Jadi bahan-bahan tu adalah bahan buangan. So dia perlu keluar supaya sel tu boleh hidup ataupun boleh berfungsi dengan baik. Okey, maksudnya yang masuk itu bahan keperluan, yang keluar itu adalah bahan buangan. Okey, kita tengok dari segi struktur. Okey, sebelum ni kita hanya lukis membran plasma garisan macam ni. Okey, tapi sebenarnya membran plasma tu bentuk dia macam ni. Dia adalah dua lapisan dua lapis. Okey, dua lapis fosfolipid. Okey, fosfolipid tu apa? Ini fosfolipid. Dia ada kepala dan dia ada ekor. Fosfolipid tu adalah lemak. Okey, dia ada kepala dan dia ada ekor. Kepala, ekor dua. Okey, kepala dia bersifat hidrofilik. Hidrofilik maksud hydro itu air, filik itu suka. Jadi kepala dia boleh kena air ataupun dia suka dengan air. Dan kepala dia adalah berkutub. Okey, berkutub tu maksud apa? Berkutub tu maksud dia ada charge negatif, positif. Dia ada sifat negatif atau positif. Jadi benda boleh attach, boleh melekatlah dekat dia. Dia boleh menarik bahan lain. Okey. Kemudian ada ekor. Ekor ni bersifat hidrofobik. Hydro, air, fobik, fobia. Tak suka air. Dan ekor dia adalah tidak berkutub. So, dia tak menarik bahan lain ke arah dia. Jadi, bila dia keadaan macam ni, kepala suka air, ekor tak suka air. Jadi, dia duduk dalam keadaan dua lapis. So, dia ada dua lapis. Duduk macam ni. Jadi yang ekor akan duduk belah dalam sebab dia tak nak kena air. So dekat luar ni kan air. Dalam pun ada air.
So dia duduk di belah dalam. Yang bahagian bawah pun kepala luar, ekor kat. So kita panggil dia lapisan fosfolipid. Okey. Kemudian yang purple ni adalah protein. Protein ada dua jenis. Yang ada lubang macam ni kita panggil sebagai protein liang. Okey. Yang tak ada liang atau tak ada lubang kita panggil sebagai protein pembawa. Okey. Kemudian di atas protein dia ada rantaian macam rantaian. Okey, disebabkan dia duduk di atas protein, glycoprotein. Okey, kemudian ada rantaian yang duduk di atas lipid, atas fosfolipid. So kita panggil dia glycolipid. Okey. Kemudian ada yang orange ni. Yang orange ni adalah kolesterol. Okey, dia terselit di celah-celah fosfolipid. Okey. Kemudian ini bahagian luar sel. Ini bahagian dalam sel sebab dia ada sitoplasma kan kat dalam sel. So macam ibarat yang ini kat luar, ini luar. Luar. So yang ni dalam. So dalam ada sitoplasma. Inilah dia punya keadaan real dia lah, kedudukan yang real. Okey, macam mana kita boleh tahu ini luar, ini dalam? Sebab dalam exam nanti dia akan tanya, okey, X ni X dan Y yang mana dalam, yang mana luar? Okey, macam mana kita boleh tahu yang ni luar, yang ni dalam? Sebab kita tengok kedudukan glycoprotein. Kalau di bahagian yang ada glycoprotein, maksudnya itu dekat luar. Kenapa? Kenapa kalau ada glycoprotein itu dekat luar? Kita tengok fungsi glycoprotein. Okay, ini dah terang dah tentang kutub fosfolipid yang ada kepala dan ekor. Okey, kita tengok apa fungsi glycoprotein tadi. Kenapa glycoprotein dan glycolipid kena duduk kat luar? Sebab glycolipid dan glycoprotein adalah reseptor ataupun untuk pengecaman sel. So, bila ada bahan yang nak masuk, contohnya seperti insulin, so dia akan cam. Ini sel apa? Kenapa dia punya glycolipid macam ni? Maksudnya dia sebagai tagging ataupun tanda supaya bahan-bahan tu boleh cam ini sel apa untuk masuk dan keluar. Sebab itulah bahan-bahan tu dia boleh pergi ke sel-sel tertentu sebab dia cam. Betul ke sel ni? Sebab dekat luar tu dia ada tanda. Tanda tu adalah glycoprotein dan glycolipid. Jadi fungsi glycoprotein dan glycolipid sebagai molekul reseptor. Molekul reseptor maksudnya penerima insulin. Okey. Kemudian untuk menstabilkan membran. Kenapa dia boleh menstabilkan membran? Sebab glycoprotein dan glycolipid ni dia akan terikat dengan air yang kat luar tu dengan ikatan hidrogen. So dia boleh dia tak mudah berubahlah kedudukan dia tu. Okey, dan satu lagi untuk pengecaman sel. Kemudian kita tengok apa fungsi kolesterol yang warna orange tadi yang ada terselit dekat fosfolipid. Kolesterol tadi fungsi dia supaya dua lapisan fosfolipid ni lebih kuat, lebih fleksibel dan kurang telak terhadap bahan larut air. Sebabkan fosfolipid adalah lemak dan kolesterol juga lemak, jadi dia kurang telaklah kepada bahan-bahan yang larut air seperti ion. Jadi bahan-bahan seperti ion ni susahlah nak masuk. Kalau kamu tengok dekat sini, fosfolipid, protein dan kolesterol dia tidak statik. Maksudnya kedudukan dia tu boleh berubah-ubah. Membran plasma ni macam jelly. So, protein yang ada kat dalam tu mungkin hari ni duduk kat sini, esoknya berubah duduk kat lain. Maksudnya dia tak statik lah. Dia akan berubah-ubah. Sebab itulah kita
panggil dia model mozaik bendalir sebab struktur dia boleh berubah-ubah dan ini memberi sifat bendalir kepada plasma. Dia akan jadi lebih fleksibel. Okey, kita tengok sifat ketelapan membran plasma. Okey, kita tahu yang sifat membran plasma adalah membran telap memilih. Maksud membran telap memilih ialah ada sesetengah bahan yang dibenarkan masuk dan ada sesetengah bahan yang dihalang dan tak boleh masuk. Itu maksud membran telap memilih. Kenapa ada bahan yang boleh masuk, kenapa ada bahan yang tak boleh masuk? Sebab kamu tengok tadi dia punya struktur, dia adalah lapisan fosfolipid. So, bahan-bahan yang larut air mestilah tak boleh masuk ataupun kurang boleh masuk. Bahan-bahan tertentu saja yang boleh masuk. Dan kemudian dia ada protein-protein. Jadi, semua ni menentukan bahan apa yang boleh masuk lah. Kita akan tengok bahan apa yang boleh, bahan apa yang tak boleh. Okay, yang warna hijau ni. Okay, yang warna hijau ni adalah gambaran real di bawah mikroskop macam mana membran plasma. Ini yang real lah. Dia ada fosfolipid bentuk macam ni. So, yang real bentuk dia macam ni lah. Okay, kita tengok bahan-bahan konsep pergerakan. Okay, first kita akan tengok bahan apa yang boleh masuk, bahan apa yang tak boleh masuk. Okay, pertama sekali ciri-ciri bahan yang boleh masuk. Yang pertama, bahan larut lipid. Bahan larut lipid mestilah boleh masuk sebab membran plasma tu sendiri adalah lapisan fosfolipid. Jadi bahan-bahan yang larut lipid ni yang boleh masuk adalah molekul yang tak berkutub. Okay, seperti asid lemak, glycerol, vitamin A, D, E, K yang larut lemak sahaja, B dan C tak larut lemak, so tak boleh masuk. Okay, kemudian sebatian steroid. Steroid adalah lemak. Okay, bahan-bahan yang larut lipid ni, yang warna kuning ni, dia boleh masuk melalui dua lapisan fosfolipid. Terus boleh masuk ke sini, yang warna biru ni. Sebab dia larut lemak dan ini fosfolipid adalah lemak. So, senanglah untuk dia masuk. Okay, macam mana pula bahan yang tak larut lipid atau tak larut lemak boleh masuk ke tidak? Boleh, tapi molekul itu mestilah kecil dan ion. Okay, kita tengok molekul kecil seperti air. Air dia berkutub tapi dia kecil, jadi dia boleh masuk. Yang tak berkutub seperti oksigen dan karbon dioksida. Dua-dua ni pun kecil. Jadi yang kecil ni air, oksigen dan karbon dioksida boleh masuk melalui fosfolipid. So kalau karbon dioksida keluarlah. Karbon dioksida tak masuk, dia keluar. Okey, air masuk. Sebab depa ni kecil, so dia masuk kot ni je. Liang-liang yang ada ni. Okey, kemudian ion. Apa itu ion? Ion adalah bahan-bahan yang ada charge ni ke atas ni. Okey, kalium, natrium, kalsium, magnesium. Okey, jadi bahan-bahan ni boleh masuk tetapi disebabkan dia adalah ion, dia kena masuk melalui lubang protein. Jadi dia boleh masuk kat sini. Okey, boleh masuk tapi melalui protein liang. Okey, kalau molekul besar seperti glukosa dan asid amino. Glukosa ini daripada karbohidrat yang kita makan dan asid amino adalah daripada protein yang kita makan. Okey, jadi bahan-bahan ni boleh juga masuk walaupun besar. Okey, tapi dia perlu melalui protein pembawa. Dua bahan besar ni saja yang boleh masuk. Glukosa dan asid amino. Okay, dia boleh masuk tapi dia masuk melalui protein pembawa. Okey. Ini antara eksperimen yang kita akan buatlah nanti.
Okey, nanti cikgu akan sambung lagi dengan pengangkutan, macam mana dia boleh, cara dia masuk